Dua lelaki menaiki Honda Odyssey rembat dua kanopi di sebuah kedai makan. Baru-baru ini tulah satu video rakaman CCTV memaparkan satu kecurian dua kanopi membabitkan dua lelaki menaiki Honda viral di media sosial. Kejadian ini dilaporkan berlaku di sebuah kedai makan di Sungai Petani, Kedah pada 24 Februari 2025. Dalam rakaman tersebut, dua lelaki menaiki Honda memberhentikan kenderaan di hadapan kedai tersebut bertindak mencuri dua kanopi dan seorang daripadanya turut memakai baju kontraktor TM. Orang ramai yang mempunyai maklumat boleh tampil membantu siasatan dan berikut adalah video yang tular. Oh my God! Wow! Kalau aku tumbuk leher kau kan, menggeleset dekat tiang tu kan.